sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anda dah tekan dah rakaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita dapat sambung lagi pertemuan untuk kelas Mukhtasar Abi Syuja' dalam kita membincangkan berkenaan dengan fiqh mazhab Syafi'i. Fiqh mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa tayyib sarah. Yang mana antara kepentingan untuk kita mempelajari fiqh ataupun secara umumnya, secara khususnya fiqh mazhab adalah untuk kita mengetahui para ulama cara mereka beristidlal ataupun kita katakan fiqh yang mana telah dihasilkan daripada usul fiqh. Yang mana usul fiqh itu merupakan alat untuk menghasilkan fiqh. Dan kita dapat tahu yang banyak mazhab dekat dunia ni kan. Yang paling muktabar adalah 4. Dan selain daripada 4 tu banyak lagi sebelum ni. Sebelum daripada yang kita tahu muktabar antara ni Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi, ada lagi mazhab-mazhab lain sebelum daripada tu. Antaranya Al-Auza'i, mazhab Al-Auza'i, mazhab As-Sawri kan, daripada Sufyan As-Sawri. Ada juga mazhab Az-Zahiri daripada Abu Daud Al-Zahiri yang duduk di Andalus. Dan kebanyakan usul dia, atau kita katakan fundamental dia pun berbeza dengan mazhab-mazhab yang lain. Persoalan dia, ini saja saya nak kongsikan lah untuk kita kata info ataupun istifadah yang itu boleh dapatkan. Persoalan dia, di manakah mazhab-mazhab itu sekarang? Kenapa masyhur hanya 4 mazhab saja? Hanafi, kalau kita lihat masyhur di negara India, di Pakistan kan, Hanafi dan Maturidi dalam akidah. Kalau kita lihat di Asia Tenggara pula, masyhur dengan Syafi'i. Kalau kata guru saya, Syekh Salim Buhairi, dia kata time dia datang kat Malaysia kan, dia kata entum ni mutasyafi'an bil fitrah. Kamu semua ni yang duduk kat Malaysia ni lah, dia khusus kan, mutasyafi'an bil fitrah. Kita ni dah Syafi'i sejak daripada fitrah, sejak lahir lagi. Sebab apa? Sebab kita tak jumpa mazhab lain di Malaysia ni. Sejak kita belajar di sekolah, kita belajar di tadika pun, kita belajar mazhab Syafi'i. Kita belajar macam mana. Dan kita tahu beza mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain. Antaranya apa? Antaranya mazhab Syafi'i ada kunut subuh. Kan? Mazhab lain tidak ada. Dan itu antara kita katakan, itulah. Yang masyhurnya adalah mazhab Syafi'i masyhur di Asia Tenggara, di Nusantara, di Indonesia dan sebagainya. Adapun di Saudi, di negara Hijaz kita katakan, Hijaz, semenanjung Hijaz, Madinah, Mekah dan juga Saudi secara umumnya dan negara Teluk, mereka masyhur dengan mazhab Hambali. Mazhab apa? Mazhab Hambali. Kan di sana. Dan juga Maliki masyhur di mana? Adalah di Mekah pun ada, di Madinah pun ada. Nama masyhur ada di Maghribah, di Afrika ada mazhab Maliki di sana. Alhamdulillah, itu infonya. So persoalan yang saya sebut tadi kan, ada yang siapa tahu kenapa 4 mazhab saja yang masyhur di dunia zaman kita sekarang? Okay, jawapan dia, ini saja nak refresh lah, saja nak kongsikan. Jawapan dia adalah kerana antara faktor kenapa mazhab lain tidak masyhur, betul, seperti mazhab Auza'i, mazhab As-Sawri, mazhab Az-Zahiri, kerana mereka ni tidak mempunyai anak murid yang meneruskan. Tidak mempunyai anak murid yang meneruskan risalah ataupun mazhabnya. Paling senang kita nak kenal ataupun mazhab ni adalah school of thought, atau kita kata madrasah lah. Madrasah untuk kita mempelajari fiqh.
macam mana tata cara solat. Itu sebab tu dia ada mazhab kan? Ataupun sebagai ulama memberikan definisi mazhab tu mazhab ilaih, iaitu apa yang kita bawa, jalan untuk kita mengetahui hukum akam solat, hukum akam muamalat, munakahat, semua tu berdasarkan mazhab. Sebab apa? Sebab mazhab ni ada fundamental dia. Dia ada dia punya usul dia, ada usul mazhab kan, dan usul pun berbeza antara mazhab tu sendiri. Contohnya semua mazhab mempunyai fundamental yang sama, Al-Quran dan Sunnah. Itu tidak dinafikan. Cuma ada adilah mukhtalafiha kan. Adilah mukhtalafiha ni dalil-dalil yang diperselisihi kan. Sebahagian, contoh mazhab Maliki, dia mengambil hujah Ahlul Madinah sebagai dalil untuk dia mengeluarkan hukum. Kenapa Imam Malik rahimahullah ta'ala hidup di Madinah zaman itu. Dan dia mengambil, dia kata dia mengambil Ahlul Madinah sebagai hujah. Tengok, kalau Ahlul Madinah buat benda tu dan fuqaha Madinah buat, maka itulah yang pendapat yang paling muktamad dalam fiqh. Kita bahas sekarang tentang berkenaan dengan fiqh yang akidah satu syai'in akhar, satu bahasa yang lain. Tapi fiqh ni dia luas. Sebab tu kita nampak ada orang solat letak solat takbir letak kat dada atas, ada yang duduk kat bawah, dan ada yang berpendapat sini sebelah kiri kebelah kanan. Semua tu itu dalam perbahasan fiqh, dan mereka mempunyai dalil. Ada yang tayat akhir bergerakkan jari kan di dalam mazhab Hambali. Namun mazhab Syafi'i tak boleh gerak kira-kira 3 kali bergerak secara sengaja, batal solat. Itu hujah ataupun kita katakan hasil fiqh yang mana telah ulama-ulama kita, ataupun sadah Syafi'iyah, sadah Hanafiyah, Hanabilah, semua ni dia beristidlal dengan dalil-dalil, adillah yang banyak. Maka kesimpulan ni adalah seperti itu. Begitu juga dengan berkenaan dengan kunut subuh kan. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang utama adalah kunut subuh itu adalah sunat muakkad. Bahkan siapa yang meninggalkan perlu sujud sahwi. Dan benda ni kalau kita baca kitab-kitab yang lagi tinggi, ada perbahasan, ada kritikan daripada ulama lain. Ulama Hanabilah kritik pendapat Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah kritik pendapat Hanabilah. Dan ini kita katakan keluasan dalam fiqh. Jadi orang yang mempelajari fiqh, kesimpulan yang saya boleh sampaikan adalah orang yang mempelajari fiqh, dia akan lebih terbuka, dan dia tidak, kita katakan, dia tidak rasa rigid. Dia tidak akan tengok orang buat silap, orang buat salah, bukan orang buat salah, orang solat cara lain, dia tak boleh nak berenan. Sebab apa? Sebab orang yang mempelajari fiqh, dia mengetahui perbezaan fiqh, dan dia boleh, kita katakan, dia boleh berlapang dada. Itu kesimpulan ataupun tujuan kita mempelajari ilmu fiqh. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, para asatizah ataupun ahlul ilm kulluhum, InsyaAllah kita akan masuk ke bahasan hari ini berkenaan dengan faslun fi sunanis salati wa hayatiha, iaitu fasal bab berkenaan dengan sunat sebelum solat, ataupun kita kata sunat-sunat yang kita boleh buat ketika solat ataupun sebelum solat dan juga selepas solat. Wa hayatiha, hayat ni apa? Hayat ni pergerakan yang digalakkan untuk kita lakukan. Alhamdulillah. Yang pertama, kita baca musannif sebutkan. Qala musannif hafizahullah rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fi darain amin. Qala musannif, Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'an. Arba'u. Okey. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'an. Ada 2 sunat yang mana qabla dukhuli, sebelum kita masuk mana? Masuk solat. Ada 2 benda yang kita disunatkan untuk lakukan ketika sebelum kita masuk solat. Yang pertama adalah al-adhanu, dan yang kedua adalah al-iqamah. Azan dan juga iqamah. Benda ni sunat untuk kita lakukan ketika kita nak masuk pada solat.
berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Malik bin Huwaisir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ataupun bersabda, idza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Kan? Nabi SAW sebut, jika satu orang tu ataupun kita nak datang, kita nak menghadirkan solat, maka perlu kan azan. Falyu'adhdhin lakum ahadukum. Salah seorang di antara kamu perlu azan. Wal yu'ammakum akbarukum. Dan hendaklah imam itu diambil daripada akbarukum. Orang-orang yang paling akbar, yang paling akbar sinan ataupun ilman. Sebahagian fuqaha ada yang berpendapat bahawa yang paling aula, ni faedah yang kita boleh kongsikan untuk orang yang nak solat. Contohlah, kita datang dengan kawan-kawan kita ataupun satu jemaah kat masjid kat surau. Imam, tidak ada imam lantikan. So, siapa kan yang perlu kita aulakan, kita dahulukan? Pendapat yang pertama adalah berdasarkan hadis ni. Falyu'ammakum falya'ummakum akbarukum, iaitu orang yang paling tua di antara kalian jadi imam. Itu yang pertama, iaitu maksud adalah akbaru sinnan, yang paling tua dari sudut umur. Namun yang kedua, pendapat yang kedua adalah akbaru ilman ataupun kita kata afqah. Sebab dalam hadis Nabi lain Nabi SAW sebut di antara orang yang paling akra. Akra sebenarnya ada dua maksud. Nabi menggalakkan orang yang jadi imam, dia yang paling akra. Akra ni yang paling bacaan dia betul. Kan? Qira'ah, baca. Maksudnya dia punya tajwid dia betul dan sebagainya. Tapi ada dua tafsiran para ulama. Yang pertama, akra di sini adalah dari sudut bacaan tajwid dia yang bagus. Dia punya kata makhraj dia cantik. Itu memang kita dahulukan. Dan pendapat yang kedua, akra di sini bermaksud afqah, iaitu orang yang paling faqih berkenaan dengan hukum hakam solat. Orang tu dia tahu selok belok, dia jadi imam, dia kena tahulah selok belok fiqh. Contoh kalau dia terbatal dan sebagainya. Jadi pendapat mana yang paling rajih? Pendapat mana yang paling? Wallahu alam, kita lihat pada keadaan. Kalau kita nampak orang yang paling akra, orang yang paling afqah, dan dia pula yang paling tua, dia paling alim, dan dia punya bacaan dia sedap, maka itu lebih aula untuk kita dahulukan dia jadi imam. Wallahu a'lam. Dan kita tengok pada keadaan ataupun yang perlu. Contoh kalau tinggal ada orang yang bacaan yang sedap ataupun dia tidak faqih tapi dia bacaan tajwid dia okey dan sebagainya, maka kita perlu dahulukan orang tersebut. Okey, seterusnya saya nak ambil faedah dari Fathul Qarib. Apa beza di antara al-adhan dan juga al-iqamah? Al-adhan dari sudut lughah adalah al-i'lam, iaitu kita katakan i'lam ni kita mengwar-warkan, memo ataupun iklankan. Itu azan dari sudut bahasa. Dari sudut istilah pula adalah zikrun makhsusun lil-i'lami bidukhuli waqti salatin mafruḍah, iaitu satu zikir. Azan ni merupakan zikir, dan siapa yang membacanya ataupun melakukan azan, dia mendapat pahala zikir. Zikrun makhsusun, satu zikir yang khusus. Dan zikir khusus di sini adalah zikir yang ta'abudiyah, iaitu apa yang telah disebutkan ataupun telah dilakukan oleh para sahabat dan diakui oleh Nabi SAW. Seperti mana yang diazankan oleh Bilal. Bilal dia azan. Jadi azan itu, lafaz azan itu benda yang ta'abudiyah, tidak boleh diubah. Benda yang datang daripada wahyu, daripada Nabi SAW, diakui oleh Nabi SAW. Para sahabat laksanakan lafaz azan itu dan diakui oleh Nabi SAW, maka lafaz tersebut lafaz yang ta'abudiyah, iaitu perkara yang tidak boleh diubah. Azan memang macam tu je. Kita tak boleh nak satu hari nanti ada orang nak azan dalam bahasa Melayu. Tak boleh. Azan dalam bahasa Indonesia. Kita tak boleh nak
azan dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Kerana apa? Kerana lafaz azan itu adalah lafaz yang ta'abudi, iaitu lafaz yang sudah kekal macam tu je. Macam tu saja. Okey. Tarif dia ni, zikrun makhsusun, zikir yang khusus, li'ilami bidukhuli waqti salati mafruḍah. Untuk mengiklankan, li'ilam bidukhuli waqti salati mafruḍah, iaitu mengiklankan masuknya waktu solat fardu. Solat fardu di sini dia keluar, di sini terkeluar untuk solat-solat sunat. Jadi tidak ada azan bagi orang yang melakukan solat sunat. Tidak ada azan khusus untuk orang yang melakukan solat sunat. Seterusnya, iqamat. Jadi kita dah tahu al-azan tu al-i'lam. So iqamat ni apa pula? Apa beza iqamat dengan azan? Kita nampak macam sama. Kenapa orang buat dua kali kan? Okey. Tengok musannif kata dalam Fathul Qarib, wa huwa masdarun aqama. Iqamat ni adalah masdar kepada aqama. Dia kata dasar pada aqama. Aqama ni apa? Aqama ni fi'il untuk berdiri ataupun aqama, qiyam, berdiri. Summa summiya bihi az-zikrul makhsus li'annahu yuqimu ila as-salah. Kenapa disebutkan sebagai iqamat ataupun iqamah? Kerana jawapan dia li'annahu yuqimu ila as-salah. Kerana iqamat ni adalah yuqimu ila as-salah. Dia nak ajak orang bangun untuk mendirikan solat. Berbeza dengan azan. Azan, kita nak ajak orang datang solat. Masuk waktu solat, azan dulu. Masuk waktu solat, azan. Lepas azan, bagi kita kata apa, imam ataupun orang masjid, orang yang menguruskan masjid tu, bagi masa dulu untuk solat sunat dan sebagainya. Ambil masa, take time 5 minit atau 10 minit. Baru boleh iqamat untuk kita dirikan solat. Kerana apa? Kerana azan itu untuk kita katakan untuk panggil orang datang masjid, datang untuk solat. Dan kita lihat sekarang masjid-masjid di Malaysia, dia tidak seperti di Mesir. Kalau saya belajar di Mesir dulu, masjid ni kita katakan jalan sikit ada masjid, jalan sikit ada masjid. Banyak sangat masjid dekat Mesir. Atau kalau kita katakan mall ataupun kita katakan suk lah, jalan-jalan yang banyak kedai-kedai pun ada masjid kecil-kecil yang kat situ. Jadi untuk solat tu sangat senang dan jarak antara azan dan iqamat dia orang pun dekat. Berbeza dengan Malaysia yang mana kalau azan, masjid lah, kita khususkan kat masjid. Orang nak datang masjid tu perlu naik kereta, perlu ambil wuduk dan sebagainya, ambil masa. Melainkan surau yang dalam taman, itu pun ambil masa juga untuk satu orang tu untuk datang ke masjid ataupun surau. Jadi azan dan iqamat beza adalah azan untuk memanggil orang untuk datang solat. Dan azan juga menunjukkan bahawa masuknya waktu solat. Yang kedua iqamat untuk dikatakan musannif kata li'ilam ataupun li'annahu yuqimu ila salah, untuk mendirikan solat tu sendiri. Maknanya orang dah settle semua, orang dah datang, taklah semua orang datang, tapi dah ada jemaah untuk kita dirikan solat, maka kita perlu iqamat. Perlu iqamat untuk mendirikan solat. Okey. Seterusnya kita tengok pada matan. Wa ba'da ad-dukhuli fiha syai'an. Okey. Wa ba'da ad-dukhul. Selepas daripada kita masuk dalam solat tu, ada dua sunat yang kita perlu lakukan. Ni kita perbahasan tentang sunat-sunat dalam solat yang kita perlu buat. Yang pertama at-tasyahhudul awal. Tasyahud awal. Jadi apa hukum orang yang meninggalkan tasyahud awal dalam solat? Hukum solat tersebut masih sah, tidak batal. Dan digalakkan untuk buat sujud sahwi bagi mereka yang lupa. Dan yang kedua adalah wal qunutu fi subhi wa fil witri fi nisfil akhir min syahri Ramadan. Kunut ni ada dua tempat yang disunatkan untuk kita lakukan di dalam solat. Yang pertama ketika waktu subuh, setiap solat subuh. Dan yang kedua adalah ketika solat witir pada separuh akhir malam bulan Ramadan. Start daripada 16 Ramadan. 16 Ramadan sehinggalah akhir disunatkan untuk kita solat ataupun kita lakukan kunut
ketika solat witir. Okey, seterusnya wahai'atuha khamsata asyara khaslah. Okay, ini yang kita sebutkan tadi hayat, gerakan yang digalakkan ataupun kita katakan sunat. Yang pertama raf'ul yadain inda takbiratil ihram wa inda ruku'i war raf'i minhu, iaitu mengangkat tangan. Allahu akbar. Yang kedua yang pertama ketika takbiratul ihram, dan yang kedua ketika rukuk, dan yang ketiga warraf'i minhu, rukuk sami Allahu liman hamidah, kita bangun daripada rukuk disunatkan untuk angkat tangan juga. Angkat tangan ni semua adalah sunat yang digalakkan. Wa wada'ul yamini 'ala shimal, iaitu meletakkan tangan kita yang kanan ni atas shimal kiri, tangan kiri. Jadi kita time kita takbir tu ni tangan kanan saya letak atas tangan kiri. Wa tawajjuh iaitu kita kata tawajjuh, menghadap wajah kita. Yang seru wal isti'adah wal jahru fi mawdi'. Kita tengok kepada syarahan Fathul Qarib. Wa tawajjuh ila qawli musalli akibat taharrum wajjahtu wajhiya lilladhi fatara sama. Tawajjuh ni adalah wajah tu kita membaca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati, disunatkan untuk kita membaca. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wal murad an yaqul musalli ba'da taharrumi du'a al-iftitah. Ini antara tawajjuh ataupun kita katakan selepas daripada doa iftitah. Kita nampak macam gabungan, sebenarnya dia adalah satu sunat yang lain. Selepas daripada kita membaca doa iftitah, kita disunatkan untuk membaca tawajjuh, wajh allazi sehinggalah akhir tadi. Dan juga al-isti'adah ba'da tawajjuh. Tengok kepada musannif kata al-isti'adah, kita digalakkan untuk membaca. Wa tahsulu bi kulli lafzin yashtamil 'ala at-ta'awudz wal afdal. Isti'azah ni a'udzubillah lah. Kita memohon kepada Allah SWT untuk berlindung daripada Allah SWT daripada gangguan syaitan. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Disunatkan untuk membaca di sisi mazhab Syafi'i. Wal jahru fi mawdi'ihi. Okey. Jahar atau kita katakan bacaan yang jahar. Jahar ni tahu kan, baca kuat. Macam solat maghrib, solat isyak, yang solat subuh, kita baca bismillah, alhamdulillah, baca kuat jahar. Fi ba'di mawdi', sebab pada sebahagian, bukan seluruh solat, tapi sebahagian solat yang disunat. Wa huwa as-subhu wa ulata al-maghrib wal isya'. Subuh, maghrib dan isya'. Dan juga wal jum'atu wal 'aidain. Solat Jumaat bagi lelaki kan? Dan perempuan kalau nak laksanakan solat Jumaat pun tidak ada masalah. Boleh baca. Dan juga solat al-'aidain, iaitu solat 2 hari raya. Ini pun dibaca secara jahar. Dan seterusnya adalah wal israr fi mawdi'ihi. Maksudnya kata wal israru fi mawdi'ihi, iaitu bacaan-bacaan yang digalakkan untuk kita slowkan, perlahankan, iaitu ma'ada allazi dzukira, iaitu apa yang tak disebutkan. Solat zuhur, solat asar, kita digalakkan untuk baca sunat. Baca slow. Dan seterusnya adalah wa ta'min, ay qawlu amin akibal fatihati liqari'iha fi salati wa ghairiha. Amin ni dibaca ketika selepas daripada baca Al-Fatihah. Seterusnya wa qira'atu surati ba'da Al-Fatihah, baca surah-surah ketika selepas daripada baca Al-Fatihah. Digalakkan, disunatkan untuk kita baca. Li imamin wa munfaridin fi raka'ati subhi wa ulatani wa ghairiha. Digalakkan baca sama ada dia solat secara bersendirian. Contoh kalau satu orang tu solat subuh, zuhur ataupun bersendirian, digalakkan baca. Ataupun imam yang bacakan surah. Jadi makmum perlu baca tak surah? Tak perlu. Siapa yang solat berjemaah, imam memadai untuk imam sahaja membacakan surah selepas daripada Al-Fatihah. Makmum perlu baca apa? Makmum perlu baca Al-Fatihah selepas daripada imam baca Al-Fatihah. Kerana apa? Kerana Imam Syafi'i ataupun mazhab Syafi'i istidlal dengan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Itu hadis berkenaan dengan tidak sah solat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi
Imam dah baca Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Kemudian makmum perlu baca Al-Fatihah. Dan disunatkan untuk imam itu berdiam sebentar. Amin, lepas amin tu berdiam sebentar untuk makmum baca Al-Fatihah dulu. Selesaikan baca Al-Fatihah. Ini di sisi mazhab Asy-Syafi'i. Seterusnya wa takbiratu inda khafdi li ruku' wa raf'. Ay raf' as-salabi min ar-ruku'. Iaitu takbir ketika rukuk dan sujud. Ar-rafa' iaitu li rukuk, ketika rukuk. Yang tadi pun ada sebut juga tadi. Yang mengangkat tangan itu masuk ketika rukuk. Seterusnya wa qawlu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd hina yarfa'u ra'sahu min rukuk. Ketika kita bangun daripada rukuk, kita digalakkan untuk baca sami'allahu liman hamidah. Walau qala man hamidallaha sami'a lahu. Boleh juga kita baca dengan sirah man hamidallaha sami'a lahu. Dia terbalik kan? Sami'allahu liman hamidah. Boleh juga kita baca man hamidallaha sami'ahu. Sami'a lahu. Memadai. Kafar kata Mustani dalam Fathul Qarib. Dan maknanya sami'allahu liman hamidah, iaitu Maha suci Allah liman hamidahu, yang mana kita memujinya. Hamidahu taqabbalallahu minna hamdahu wajazahu alaihi. Itu maksud dia, supaya Allah taqabbalallah, semoga Allah menerima ibadat kita ataupun pujian kita, hamdahu wajazahu alaihi, iaitu semoga Allah menerima pujian kita, alhamdulillah, pujian kita kepada Allah SWT, dan juga wajazahu alaihi, dan memberikan pahala ganjaran kepada kita. Wa qaulul musalli rabbana lakal hamd idzan tasaba qa'iman. Dan selepas dia baca sami Allahu liman hamidah, ketika kita nak bangun daripada rukuk tu, kita digalakkan untuk baca sami Allahu liman hamidah. Ini merupakan sunat-sunat yang digalakkan untuk kita lakukan ketika solat. Yang seterusnya wa tasbihu fi rukuk, dan tasbih, bacaan tasbih ketika rukuk. Wa adnal kamal fi hadha tasbih. Okey, tasbih yang paling panjang ataupun paling lengkap, subhana rabbiyal azim, memadai 3 kali, salasan. Wa tasbihu fi sujud, dan tasbih ketika sujud. Kita katakan wa adna, ataupun kita kata paling kurang lah, paling kurang kamal fi subhana rabbiyal a'la, memadai. Boleh baca panjang dan boleh baca pendek. Yang ni memadai, yang kita kata ala kadar. Subhana rabbiyal azim, boleh subhana rabbiyal a'la. Tapi kalau siapa yang nak sambung subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu pun tidak ada masalah, dan itu lebih afdal. Wal akmal fi tasbih wa ruku' wa sujud masyhur, dan masyhur berkenaan dengan tasbih ketika rukuk dan juga ketika sujud. Yang seterusnya wa wada'ul yadaini ala fakhidaini fi julus, iaitu letakkan yadain, kita punya tangan, ala fakhid. Fakhid ni paha kita, fil julus, ketika kita sujud. Julus ni duduk, ketika duduk. Minta maaf. Ya busutul yusra wa yaqbidul yumna illa musabbiha fa innahu yushiru biha mutashahhid. Kata Musa ni tashahhud. Ya busutul yadil yusra bihaitu tusamitu ru'us asabi' ar-rukbah wa yaqbidul yad al-yumna. Tangan kanan kita digenggamkan. Ini ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir. Genggamkan macam ni. Bihaitu tusamitu ru'us asabi' ar-rukbah. Dan jari kita mengangkat. Seperti yang kita buat ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jadi disunatkan dilakukan ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir. Wa zalika inda qawlihi illa Allah wa la yuharrikuha. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tidak boleh digerakkan. Sebab yang saya sebut tadi, dalam mazhab Hanbali disunatkan untuk bergerak. Kerana ada hadis yang mengatakan bahawa Nabi SAW lakukan solat dan menggerakkan jari. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak digalakkan. La yuharrikuha,
fa in harrakaha kuriha, makruh. Bergerak ni dalam mazhab Syafi'i makruh. La tabtulu salatu fil asah. Tapi dalam pendapat yang asah, dalam mazhab Syafi'i tidaklah batal. Tidaklah batal orang yang bergerak. Walaupun ada pendapat yang kata batal kerana menggerakkan tanpa sengaja anggota badan lebih dari 3 kali. Namun pendapat yang asah adalah la tabtulu solah, tidaklah membatalkan solat. Dan seterusnya wal iftirash, iaitu duduk iftirash. Ada dua duduk yang kita perlu tahu. Yang pertama adalah iftirash, dan yang kedua adalah tawarruk. Apa beza antara iftirash dan tawarruk? Iftirash ni lah fi jami'i jalasat. Iftirash ni kita duduk, kalau tulis dalam Google al-iftirash, nanti ente akan nampak gambar lah, gambar sunat untuk kita duduk. Maksudnya kita duduk atas kaki kiri kita dan kaki kanan kita. Kaki kanan kita macam angkat sikit macam tu. Tapi kalau tawarruk, kita duduk dekat punggung kita dekat lantai. Seperti mana orang yang solat tahiyat akhir kan. Itu nama dia tawarruk, duduk tawarruk. Tapi iftirash duduk atas kaki kita. Wal iftirash fi jami'il jalasat al-waqi'ati fi shalah ka julusi istirah wa julus baina al-shay'ain. Iftirash yajlis syakhsan ala ka'bi yusra. Itulah duduk iftirash. Duduk iftirash tu adalah duduk dekat atas kaki kita. Berbeza dengan tawarruk. Tawarruk fi jalasil akhirah, disunatkan untuk solat duduk tawarruk ketika pada duduk tahiyat akhir. Wa taslimatus tsaniyah. Dan sunat yang terakhir adalah salam yang kedua. Salam yang wa taslimatu ats-tsaniyah. Okey, dalam taslimatu ats-tsaniyah ada perbahasan. Contoh, kalau orang tu dia katakan dia nak pergi tandas ataupun dia nak cepat tengah solat, tapi dia sempat Assalamualaikum warahmatullahi, belah kanan dia, lepas tu dia terus tinggalkan. Adakah solat dia sah? Sebab dia nak pergi tandas dan ikutlah dia, walaupun dia tak pergi tandas pun, dia tak urgent pun, tapi dia Assalamualaikum warahmatullahi, tapi dia terus keluar daripada solat. Jawapan dia sah solat dia. Yang kedua, dia Assalamualaikum warahmatullahi, dia terkentut. Boleh tak dia salam yang kedua untuk dapatkan sunat ni? Dia punya wudu dah batal. Jawapan dia haram. Haram dia untuk ambil taslimatus tsaniyah, yang salam yang kedua ni. Kerana apa? Kerana dia tidak ada wudu dan tidak boleh untuk solat. Orang yang solat tanpa wudu, apa hukum dia? Haram lah. Solat dia tidak sah dan dia berdosa kalau dia mempermainkan solat tersebut. Jadi orang yang contoh Assalamualaikum warahmatullahi, lepas tu wuduk dia batal dan sebagainya, maka tinggalkan solat macam tu. Dia tak boleh sambung kepada taslimatus tsaniyah. Taslimatus tsaniyah ni hanya sunat yang mana tidak membatalkan solat dia. Okey, seterusnya faslun fi umuri tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rijala, iaitu benda yang, perkara yang berbeza antara lelaki dan perempuan ketika solat. Wal mar'atu tukhalifu ar-rijalu fi khamsati asya'. Perempuan ada 5 benda yang berbeza ketika solat dengan lelaki. Yang pertama musannif sebut berkenaan dengan lelaki dulu. Farrajulu, lelaki macam mana dia solat dia? Yujafi mirfaqih an janbayh, iaitu ketika mirfaq an janbayh dia takbir dia tak boleh kepit macam ni, dia kena angkat. Kalau perempuan tadamu ba'daha ila ba', iaitu dia rapat. Wa yuqillu batnahu an fakhidhih fi ruku' wa sujud. Ketika sujud ataupun ketika rukuk, lelaki dia kena yuqillu batnahu, dia kena kecilkan perut dia, ataupun kita katakan dia tak boleh rapat dengan perut dia. Kalau kita sujud tu, tangan kita tu tak boleh sampai terkena perut, tak boleh kecilkan tu. Lelaki ni dia kena kembangkan, dia kena besarkan badan dia. Sama ketika takbir macam ni, Allahu Akbar. Kalau perempuan dia kena kecilkan. Wa yajharu fi mawdi'i jahar. Jahar dalam solat-solat yang jahar yang kita sebutkan tadi, solat subuh, solat maghrib, solat isyak, lelaki digalakkan ataupun
perlu untuk jahar dia punya bacaan dia. Wa idza nabahu syai'un fi salah. Ni nabah. Nabah ni dia kata kalau orang tambih. Contohlah dia jadi imam, disalah kan. So, cara nak tambih tu macam mana? Sabbah. Subhanallah sebut. Atau kalau kita jadi makmum, imam salah baca ataupun lebih rakaat dan sebagainya. So kita macam mana nak tegur adalah dengan sabbah, iaitu bertasbih. Subhanallah. Ini bagi lelaki. Wa auratu ar-rajuli ma baina surati wa rukbati. Iaitu aurat lelaki itu antara surah wa rukbah. Itu pusat hingga lutut. Untuk ketika dalam solat. Mana lelaki kalau tutup pusat hingga lutut, boleh dia solat. Tidak. Dikatakan tidak batal. Lagi lebih aula untuk kita pakai pakaian yang paling baiklah. Kerana apa? Kerana kita solat ini adalah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi Tuhan kita. Kita nak menghadap bos kita pun kita pakai yang cantik, ataupun kita nak menghadap sultan, raja dan sebagainya. Apatah lagi untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin. Cumanya dalam hukum fiqh kita membahaskan hukum. Jadi orang yang pakai tutup pusat hingga lutut, adakah sah solatnya? Sah solatnya. Secara fiqhnya macam tu. Cuma kalau bab nak kena tutup lebih afdal, cuma itu dalam bab adab ataupun akhlak. Okey, seterusnya wal mar'atu tadumu ba'daha ila ba'd. Dia tak boleh nak macam tadi saya sebutkan, lelaki dia kena besarkan badan, dia punya boleh angkat ketiak dan sebagainya. Perempuan dia berbeza dengan lelaki. Wa takhfidu sautaha, iaitu suara dia pun tidak boleh dijaharkan. Dia kena takhfid, dia kena khafat, kena slow kan dia punya suara dia. Bihadratir rijalil ajanib, dengan syarat kalau ada lelaki ajanib dekat tempat dia solat. Kalau tak ada masalah untuk dia jaharkan solat dia. Wa iza nabaha syai'un fi salah. Ini kalau dia nak nabah ataupun kita nak kata dia nak tegur dalam solat macam mana? Safakat ni macam mana? Safakat ni adalah dia menepuk. Kan kalau contohlah dia solat dengan suami dia. Tapi suami tu bukan ajanib. Kalau lah dia solat dengan ajanib lah kan. Imam tu lelaki ajanib dan dia nak tegur imam tu macam mana? Dengan tepuk. Dia tak boleh tasbih. Kalau lelaki boleh tasbih, subhanallah kalau silap. Kalau perempuan dia kena tepuk. Tapi kalau lah bukan rijal ajanib, kalau dengan suami dia ke ataupun dengan keluarganya, tidak ada masalah untuk dia tasbih. Wa idza nabaha syai'un fi shalah saffaqat. Wa jami'u badani hurrati auratun illa wajaha wa kaffaiha. Ini aurat dalam solat untuk perempuan, iaitu jami'u badan, keseluruhan badan melainkan wajah, muka dan juga kaffai, tapak tangan. Wajah ni macam mana? Apa dobit wajah? Wajah ni adalah daripada dahi kita ni sehingga ke telinga kan, yang kecil ni, tak masuk telinga ni, dan di bawah ni adalah di atas ni ya. Ini nama dia wajah. Yang bawah ni, tengkuk kita ni ataupun bahagian bawah ni kan, biasa kadang perempuan tak perasan. Ini bukan wajah. Jadi ini merupakan aurat bawah ni ya. Jadi dia kena tutup ke sini, terutama dalam solat. Ini aurat untuk perempuan. Wakafai iaitu tapak tangan ni. Wal amatu karrajuli. Amat ni adalah hamba perempuan. Aurat dia seperti lelaki. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung dalam bab seterusnya. InsyaAllah kita akan sambung dalam bab faslun fi mubtilatis salah. Ada soalan? Kalau yang belum daftar, boleh daftar. Yang kena dengan sijil tu, InsyaAllah akan disediakan sijil bagi mereka yang menghadiri keseluruhan ataupun sebahagian. Okey, tak ada soalan.
Okay. Kita akhiri majlis kita. Kalau tak ada soalan, insyaAllah kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa minggu depan.